Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to DVPSS An-Nur kita. Pada hari ini saya ada seorang tetamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih anda Daniel. Saya Ustaz Ruslan bin Abdul Latif, Pengetua SMA Jaim Al-Ihya Al-Karim. Ustaz adalah alumni bekas pelajar di SMA Sultan Muhammad ini dan juga merupakan mantan pengetua pada tahun 2021 dan hingga di 2022. Okay, Ustaz, pada hari ini saya ada beberapa soalan yang ingin diajukanlah kepada Ustaz. Okay. Soalannya berbunyi, apakah pendapat Ustaz tentang PSS An-Nur kita ini? Baik, terima kasih anak-anak dia Daniel. PSS Sultan atau nama dia sekarang ni apa? An-Nur, An-Nur tidak asing lagi lah kepada negeri Melaka dan juga peringkat kebangsaan. Kita sedia maklum bahawa PSS An-Nur telah memenangi banyak anugerah-anugerah, dan sepanjang masa Ustaz melalui Sultan dulu, kita menerima banyak kunjungan tetamu daripada pihak luar yang berminat untuk melihat membuat benchmarking PSS An-Nur ini, dan memangnya memang tak asing lagi lah dia ni. Okey Ustaz, soalan seterusnya berbunyi, apakah sudut yang paling Ustaz paling sukalah dalam PSS An-Nur kita ni? Sebenarnya banyak sudut yang Ustaz tertarik. Cuma ada satu yang paling menarik pada Ustaz ialah rak maya. Rak maya. Jika kita tahu sekarang zaman ICT, banyak pelajar-pelajar atau ramai di kalangan kita menghadapi kekangan untuk ke PSS. Jadi dengan adanya rak maya ini, mereka tak ada alasan lah untuk membaca kerana boleh membuat pinjaman melalui maya. Pendapat Ustaz? Saya setuju sebenarnya dengan pendapat Ustaz tu. Sebab rak maya ini dia boleh digunakan di mana-mana kalau murid tersebut mempunyai internet. Okey Ustaz, soalan terakhirlah Ustaz. Apakah yang Ustaz boleh katakan PSS An-Nur ini pada masa hadapan? Okey, pada pandangan saya di bawah teraju Ustaz Zul, saya rasa akan banyak lagi lah penambahbaikan yang akan dapat dilakukan oleh PSS An-Nur, dan kita juga bertuah kerana memiliki atau An-Nur ni memiliki satu guru PSS yang sangat berkaliber dan sangat cemerlang, dianugerahkan sebagai guru cemerlang PSS untuk negeri, untuk peringkat kebangsaan, dan juga menjadi sesuatu yang tak asing lagi lah. InsyaAllah pada masa hadapan PSS akan bergerak lebih maju ke hadapan, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, kita doakan sama-sama ya Ustaz. Okey, jadi di sini bimbingan daripada guru perpustakaan dengan pengetua, dan jangan lupa murid-murid juga amatlah penting pada masa hadapan agar sekolah ini dapat memasuki carta aliran di dalam Malaysia, InsyaAllah. Okey Ustaz, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. DVPSS An-Nur.